Hai, selamat datang ke JSSL. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua di JSSL Singapore. Macam biasa kita akan jadi tim pertama sampai ke venue. And apa pun kita solat dulu. Ingat apa pun kita buat, solat dulu baru bola. Ini imam kita istimewa hari ni, bekas player JDT. Bang, harapan sikit hari ni macam mana bang? Harapannya hari kedua? Pada hari kedua insya-Allah mudah-mudahan kita dapat buat seperti hari pertama, kemenangan dan gol sebanyak mungkin untuk dibawa ke peringkat seterusnya lah. Dan mudah-mudahan tahun ni kita balik dengan cup untuk setiap underage yang kita hantar. Semalam kalau ikut tim U7, ada anak Abang Nazri juga, menang semua game. Puas hati dengan performa dia orang? Alhamdulillah bang, peningkatan tu ada. Gol kita ada scoring, cuma kita masih cari ratak untuk dapatkan pattern play lah. Sebab diorang ni player yang baru, tim yang baru. Tapi Alhamdulillah setakat ni apa arahan dan juga perancangan yang kita bagi, diorang mula apply dalam game lah. Harap-harap hari ni better lah. Walaupun cuaca sangat terik, kena pandai kita susun dan rotation player lah. Itu dia, bukan Imam hari ni, daripada Tuan Imam. So hari ni kita betul macam cakap Abang Nazri tadi, kita harapkan kemenangan. Cuaca dijangka panas macam semalam, tapi kita harap budak-budak kita semangat lagi kuat daripada cuaca yang panas tu, okey? So kita tengok hari ni. Let's go. Let's go!
Never. No. Aduh, sakit badan. Berapa jam? Oh, guys. Hari ni memang panas macam semalam juga. Tapi tadi dia dah ada gaya-gaya macam nak hujan. Macam ada gurur tapi tak jadi. Harapan palsu. So, ada gap yang panjang sejam setengah. Aku landing terus tertidur rupanya, tak perasan. Barai is real, guys. Apapun, lepas ni akan ada game terakhir untuk U9 kita. Game ni akan menentukan kita akan bertemu siapa untuk suku akhir nanti. Sama ada kita dapat jadi pendahulu liga ataupun kedua ataupun ketiga liga. Saingan rapat kita G8 dan RYFC. So kita tengok nanti, harap-harap budak-budak dapat perform lah. Sebab dia ada gap yang panjang ni, harap dia orang dapat recover kejap. Recover punya pasal rasa nak sambung tidur lah. Kita tengok game lah nanti, okay? Dah aku nak sambung. Hai, selamat datang ke JSSL. Nama saya Amanda. Nama saya Aulia. By the way, hari ni hari kedua dekat JSSL. So, kami wakil dari TSS. Jom pergi jalan-jalan tengok. Walaupun sini panas, player-player semua masih kuat dan bertanding. Selain daripada bola, ada court pickleball juga. Jom kita tengok. Semua pakcik-pakcik main nak kat sini. Kenapa pakcik? Sebab budak-budak tak ada kat pickleball. Saya pernah main pickleball ke? Saya pun pernah main pickleball. Apa bestnya main pickleball? Dapat lawan dengan adik-adik, lepas tu kalahkan diorang. Dekat sini ada kedai juga. Ada banyak kedai. Kat sini ada pelbagai makanan dengan air. Kita boleh beli kat sini, tapi kita ada makanan dekat kemah kita. Jom kita pergi. Ni tempat kami melepak dan kat sini ada ramai orang lah. Kita lepak dekat tempat yang panas sikit. Jom kita tanya orang-orang kat sini. Apa pendapat diorang untuk perlawanan TSS hari ni? Apa pendapat awak pasal game hari ni? Ya Allah, pendapat saya hari ni game taklah terlalu tinggi sangat kita tengok. Tapi bagi pendapat saya, diorang dah bermain pun dengan baik. Dan saya harapkan diorang boleh bertahan lah. Cuaca pun agak panas. Harap mereka boleh bertahan untuk satu lagi game grouping. And then baru kita tahulah pergi ke kuarter atau semi. Tapi game hari ni saya nampak diorang pun bersemangat dan sangat-sangat baguslah dia punya game diorang hari ni. Combination tu. Rasa percaya tak kita jadi champion untuk hari ni? Kalau bagi saya, kena percayalah budak-budak kita ni main bukan baru setahun. Diorang dah main lama kan. Bagi saya percayakan anak-anak TSS ni. Diorang memang akan boleh champion lah. Saya yakin. Ami, apa pendapat awak untuk game hari ni? Apa pendapat awak untuk game hari ni? So far so good, walaupun ada banyak match yang sangat mendebarkan, tapi alhamdulillah hari ini bagus, insyaAllah. Rasa boleh tak kita jadi champion? Boleh insyaAllah. Uncle, apa pendapat awak untuk game hari ni? Hari ni alhamdulillah kita menang semua. Dan kita nak next game kita nak dapatkan lebih pada 8 gol untuk dapatkan tempat kedua supaya laluan kita lebih mudah untuk peringkat seterusnya. Aku rasa kita boleh jadi champion tak? Kita pasti champion. InsyaAllah. Cak rasa macam mana game hari ni? Macam mana? Rasa gembira. Apa yang kena improve? Improve shooting. Passing tak tepat. Rasa kita jadi champion tak? InsyaAllah. Family TSS ada ramai orang, tapi family TSS ni dia ceria dengan semangat. Lalu seronok, selalu bekerjasama, tak pernah gaduh. Itu sahaja daripada kami. Kami berharap tim TSS akan champion tahun ni. Settle hari ni. Hari yang panjang, hari yang panas. Tapi penutup yang indah, happy ending. Sebab last ni aku pun lost count. Berapa dah? 18-0 kot. Kita menang. So, besok paling penting knockout round. Start daripada quarter final, semi final, final. Dan harap-harap doa-doa kita dapat bawa balik cup. Okay, so panas, tak nak cakap banyak. Masa untuk balik, mandi, makan. Let's go.